Budak lelaki berusia 12 tahun ini menipu keluarganya dan terbang ke negara lain seorang diri untuk bercuti, dan apa yang berlaku lepas tu memang gila. Macam ni cerita dia. Pada tahun 2017, selepas bergaduh dengan ibunya, seorang budak bernama Drew buat sesuatu yang tak masuk akal. Dia ambil kad kredit ibunya, ambil pasport dan keluar rumah dengan alasan kononnya nak pergi ke sekolah. Tapi hakikatnya Drew guna telefonnya untuk kaji syarikat penerbangan mana yang benarkan kanak-kanak 12 tahun terbang solo. Dan lepas itu dia tempah penerbangan ke Bali, lebih 6 jam perjalanan seorang diri. Sepanjang perjalanan dia kerap disoal, tapi Drew ada cerita yang meyakinkan hingga berjaya memperdaya pihak penerbangan, kastam dan juga polis. Yang buat kisah ni makin pelik, biasanya Drew dan keluarganya memang bercuti ke Bali setiap tahun. Jadi dia sewa bilik di hotel yang sama tempat keluarganya selalu menginap. Selama 4 hari ibu bapanya panik dan laporkan kehilangan pada pihak polis. Drew pula memang heaven gila. Dia abaikan semua panggilan dan mesej daripada ibunya, sewa motosikal, pergi membeli belah dan lepak santai di pantai. Tapi semuanya berakhir dengan satu kesilapan kecil. Dia buat naik video dirinya berenang di kolam hotel di media sosial. Tak lama lepas itu, ibu bapanya akhirnya tahu di mana dia berada dan Drew dapat dijejak.